samping anda besar, susah nak pakai. Jadi ini cara dia bagaimana untuk anda nak melipat samping yang besar. Apatah lagi kalau samping anda tu panjang macam ni. Panjang. So anda boleh buat, anda just ambil sebahagian ni, anda lipat ke dalam. Anda lipat ke dalam. Samping ni sebenarnya dia melambangkan identiti seseorang itu. Kalau dia dah berkahwin, biasanya dia akan pakai samping di bawah lutut. Kalau bujang, di atas lutut. Okey, kalau panjang macam ni, agak sukar untuk anda pakai. So, anda boleh lipat sebahagian di sini. Okey, di bahagian sini. Okey. Dan anda lipat ke sini. So, ni anda kemaskan. Okay, dah rasa kemas, anda just ulung dia. Okay. So, ni dia ikatan lingkup. So, sangat simple. Kalau anda memakai baju teluk belanga, biasanya baju akan di bahagian luar. So, sesuai ikatan samping seperti ini. Anda boleh letak di luar. Itu dia. So, selamat mencuba. Okey, bagi anda yang hendak mencari kain samping untuk dipakai bersama baju Melayu pada hari raya nanti, anda boleh berkunjung ke Komplek PKNS Bandar Baru Bangi di tingkat 1 di Hair Collection, di mana kami di sini menyediakan pelbagai jenis pakaian, terutamanya pakaian lelaki seperti baju Melayu Cekak Musang, baju Melayu Teluk Belanga, dengan pelbagai pilihan warna, lebih daripada 20 warna, dan juga daripada pakaian kanak-kanak sehingga pakaian dewasa. Dan yang terbaru, kami perkenalkan baju gombang pendek. Bagi anda yang nak tahu apa itu baju gombang pendek, boleh datang terus ke Komplek PKNS tingkat 1 di Hair Collection. Ayo, ramai-ramai kita masuk ke Hair Collection untuk dapatkan pakaian raya anda di sini.